Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. So korang Assalamualaikum. Aku tak boleh cakap kuat-kuat sangat sebab apa, sekarang ni dah pukul 3 pagi ya. Dan dekat rumah aku sekarang ramai tetamu, termasuk mak dan ayah aku ya. Walaupun bilik aku ada dekat atas, tapi aku tak boleh nak cerita kuat-kuat sebab apa? Ada orang dalam rumah macam tu. Jadinya disebabkan hari ni kita nak buat noror. Cerita hari ni boleh kata seram tapi tak seram sangat. Kau jangan risau, cerita seram aku ni tak adalah seram sangat. Boleh lah buat dengar-dengar dengan adik-adik dan juga mak ayah di rumah. Korang apa khabar? Hari ni kita nak cerita seram. Macam aku cakap tadi, so korang boleh make sure korang bawa korang punya popcorn, nak makanan, nak minum-minuman dan dengar aku cakap. Tengok je muka aku ni. Kau jangan pergi mana-mana. Kau tengok, walaupun muka aku dah macam hantu, tapi tak apa, tengok aja, okay? So hari ni macam korang baca dekat thumbnail, macam korang baca dekat title juga, hari ni kita nak cerita pasal hospital orang yang sakit jiwa macam tu, tapi bukan dekat Malaysia, dekat Korea. Hospital dekat Korea. Dekat Korea. Ya korang, hospital sakit jiwa. Hospital gila ke hospital sakit jiwa hospital sakit jiwa rasanya. Macam itulah hospital. Adakah hospital gila? Sama je lah tu hospital gila ataupun hospital sakit jiwa macam tu. Hospital macam ni bukan dekat Malaysia je ada, okay? Dia dekat luar negara pun ada. Kau pergi mana-mana memang semua ada. Hospital orang sakit jiwa memang ada banyak. Macam tu. Sebab bukan dekat negara kita je ada orang sakit jiwa, kat negara lain pun ada. Kau jangan pelik pula. So hari ni kita akan pergi kat Korea. Macam tu. So nama hospital ni Gonjiam Asylum, ataupun cerita kita hari ni adalah Gonjiam Haunted Asylum. So ini adalah hospital sakit jiwa Gonjiam dekat Korea Selatan. Ngomong pun cerita sedap kan? Tak apa basa-basi, jom kita masuk dalam cerita. Gonjiam Haunted Asylum ataupun Hospital Gonjiam ni, hospital sakit jiwa Gonjiam ni terletak di Gwangju, Korea Selatan korang. Okey, dia ada dekat Gwangju, Korea Selatan, dan dah memang orang anggap tempat ni adalah salah satu tempat yang paling berhantu dekat dunia. Kalau korang search kat mana-mana, memang itulah dia. Bangunan ni memang hospital sakit jiwa dan dah ada pada tahun 1950. Kita merdeka 1957 kan? 1950-an bangunan ni memang dah ada. Hospital ni memang famous lah, orang kata memang ditempatkan orang-orang sakit jiwa dekat hospital ni, and then memang orang kata memang popular sangat lah hospital ni. Tapi makin lama makin pelik. Makin lama makin pelik. Apa yang pelik? Kau sabar. Apa yang pelik tu, ramai yang cakap pesakit-pesakit dekat hospital ni dia macam tiba-tiba je mati. Tiba-tiba je tak ada. Tiba-tiba je hilang. Macam tu, macam otak jatuh hilang. Macam kenapa macam tiba-tiba tak ada, tiba-tiba hilang kan? Lepas tu ramai orang beranggapan yang doktor-doktor dekat hospital ni yang sakit jiwa. Bukan orang yang sakit jiwa tu sakit jiwa, doktor tu yang sakit jiwa. Sebab apa? Ada orang cakap, ada orang pernah pergi dekat sana ni. Orang tu yang cerita lah, dia pernah pergi sana. Dia kata doktor-doktor ni akan kunci pintu-pintu bilik ni, jadinya pesakit-pesakit tak boleh keluar. Jadi dia orang duduk dekat dalam tu, dia berak semua dekat dalam tu. Kau bayangkan macam mana dia berak dekat dalam bilik dia, makan dekat dalam bilik dia. Lepas tu lama-lama dia pun dah tak dapat bertahan. Lepas tu dia pun sebab tu lah orang cakap makin lama makin pelik hospital ni. And then pada tahun 1990-an, tiba-tiba hospital ni ditutup secara tiba-tiba. Tiba-tiba je tutup. Macam tak ada khabar berita, macam tak ada orang cakap macam hospital ni dah nak tutup. Tak ada. Tiba-tiba je hospital tu tutup secara tiba-tiba. Kononnya orang dekat hospital tu kata hospital ni dia kena tutup sebab ada masalah paip lah dekat hospital tu. Macam paip bocor, air bocor, lepas tu ada masalah-masalah lain. Tapi sebenarnya ramai orang percaya yang dia tutup sebab apa? Sebab masalah doktor je pekerja yang kat situ tiba-tiba hilang. Kau bayangkan kalau kau kerja kat situ, tiba-tiba kau tak dapat balik rumah, tiba-tiba kau hilang. Macam mana? Mak engkau cari, adik cari, kakak cari, abang cari, tiba-tiba hilang secara misteri. Maksudnya kita sendiri tak tahu kenapa orang tu hilang, dan kemungkinan orang tu sendiri tak tahu macam mana dia hilang. Lepas je hospital tu tutup, of course lah korang manusia, lagi-lagi manusia macam aku ni yang suka cari hantu ni kan. Kita suka buat paranormal. Kita orang ni bukan tak ada kerja, tapi cari hantu tu lah kerja kita orang. Dia macam takut hantu ni, tapi rasa macam nak tengok hantu. Kau faham tak? So lepas je hospital ni ditutup, ramai orang daripada dalam negara Korea dan orang luar negara Korea nak datang dekat hospital berhantu ni. Sebab apa? Nak buat paranormal, nak tengok kenapa hospital ni boleh jadi berhantu. Takut sangat, lepas tu berhantu sangat ke hospital ni. So kita sebagai manusia itu memang lumrah.
Kita suka nak tahu benda yang kita tak patut tahu pun ia juga. Macam tu. Jadi contoh macam aku, hantu tu tak nak pun jumpa aku, tapi aku nak jumpa hantu. Aku tak tahu kenapa. Ada orang memang tak nak jumpa hantu, tapi aku nak jumpa hantu kadang-kadang. So ramai yang datang ke hospital ni buat aktiviti-aktiviti haram, lepas tu buat paranormal, cari hantu, rakam itu, rakam ini. And then disebabkan diorang ni selalu datang dekat sini, ada yang kata diorang ada nampak perempuan pakai baju hospital jalan-jalan dekat hospital tu malam-malam, padahal dekat hospital tu dah tak ada orang, dah tak ada nurse, dah tak ada pekerja dah. Lepas tu dekat bilik-bilik kosong tu dengar ada orang menjerit, ada orang menangis, ada juga yang cakap pintu tertutup sendiri pun ada. Lepas tu tiba-tiba waktu tu musim panas tau, tiba-tiba dekat hospital tu rasa macam sejuk sangat, tiba-tiba suasana rasa macam seram sejuk macam tu. And then ada bayangan hitam yang melintas dekat lorong-lorong hospital berhantu ni. Tapi yang paling seram, ada orang kata ada satu bilik dekat hospital ni, bilik 402, bilik paling berhantu. Kenapa dia paling berhantu? Aku pun tak tahu. Dan sampai sekarang pintu bilik 402 dekat hospital berhantu ni tak boleh dibuka, tak tahu kenapa. Seolah-olah macam ada orang jaga daripada dalam, seolah-olah macam ada barang dekat dalam yang tak bagi kita buka pintu tu daripada luar. Aku pun tak tahu kenapa. And then siapa yang cuba nak buka pintu ni daripada luar, dia akan ditimpa nasib buruk konon-kononnya. So siapa yang cuba-cuba buka pintu tu, tiba-tiba dia rasa nak terberak, tiba-tiba dia tercirit, konon-kononnya macam itulah, tiba-tiba dia terjatuh tangga, tiba-tiba itu, tiba-tiba ini, kononnya. Tapi inilah yang diceritakan kalau orang tu cuba nak buka pintu bilik 402 dekat bangunan Gonjiam Asylum ni. Jadi kau jangan pandai nak buka. Kau pandai nak buka, kau cirit pula kat situ, kau terberak pula kat situ kan. Jadi tak payah pergi tempat lain, tak payah pergi tempat ni. Mula-mula tempat ni dia macam famous tau, tapi taklah terlampau famous. Tapi dia jadi terlampau famous sebab ada satu filem ni, ada orang buat cerita tentang hospital berhantu ni. Pada tahun 2018 ada satu cerita yang bertajuk Gonjiam Haunted Asylum. So korang boleh tengok sebab dah ada dah cerita ni sebenarnya. So movie tu memang berasal daripada kisah benar apa yang berlaku dekat hospital berhantu ni. Satu persatu kejadian yang berlaku dekat situ adalah kejadian yang betul-betul berlaku dekat sana. So kalau korang nak tahu, korang boleh tengok cerita dia dekat sana. Aku tak boleh nak cerita dekat sini sebab nanti jadi spoiler kan. So korang boleh tengok dekat sana. And then ramai yang cakap bila diorang tengok cerita tu, diorang banyak juga kena gangguan. And then memang rasa macam sangat-sangat seram. Sebab apa? Sebab diorang rakam tu memang dekat bangunan tu sendiri, bukan rakam dekat tempat lain. Maksudnya diorang buat rakaman filem tu memang betul-betul dekat hospital berhantu tu. Kau bayangkan, alah lebih kurang macam Highland Tower lah kan. Diorang rakam betul-betul dekat tempat tu, bukan dekat tempat lain. And then cara diorang rakam tu adalah dari macam segi point of view. Maksudnya macam diorang bawa kamera kecil, lepas tu diorang masuk dekat dalam tu, lepas tu diorang pergi jalan sana, jalan sini. And then apa yang berlaku dekat dalam tu memang rasa sangat real. Dan kalau korang tengok cerita tu, korang memang rasa takut. Dan aku sendiri dah pernah tengok cerita tu, dan aku boleh cakap kat korang, salah satu cerita hantu yang paling seram pernah aku tengok. Dan hantu dekat dalam tu, ya Allah, korang seram gila. Muka dia aku boleh cakap korang seram gila. So aku boleh cakap, kalau korang nak tahu, korang kena tengok. Itu je aku boleh cakap. Ada banyak sebenarnya cerita hantu yang aku dah pernah tengok, daripada cerita hantu orang putih, yang Cina, Korea, Melayu, Indonesia, Thailand. Tapi yang aku boleh cakap yang daripada Korea punya, ini memang yang, ya Allah, korang memang seram gila. Muka hantu dia real. Lepas tu rasa macam waktu dia kena rasuk tu, betul-betul rasa macam kena rasuk weh. So kalau korang nak tahu, korang betul-betul kena tengok Gonjiam Haunted Asylum 2018. Korang search je dekat Google ataupun dekat mana-mana yang kalau korang rasa korang boleh tengok cerita tu, korang wajib tengok sebab cerita ni memang best. Korang best, seram. Dan aku nasihatkan kalau kepada adik-adik yang nak tengok cerita ni, korang kena ajak abang ataupun akak ataupun kawan-kawan sebab cerita ni memang seram. Korang, tahap seram cerita ni aku boleh bagi memang 10/10, memang terlampau seram. Dan korang tak boleh tengok dekat sebarang-barang tempat kot. Korang kena tengok, korang search je Gonjiam Haunted Asylum tahun 2018. Aku pun sekarang ni tengah cari juga cerita tu, tapi dekat YouTube memang tak ada. Dia cuma ada video-video pendek daripada movie tu saja. So aku rasa korang kena tengok dekat Google ke ataupun dekat mana-mana ke, baru ada kot. Korang bayangkan aku tengok cerita tu, waktu tu PKP kot. Waktu tu PKP tau, aku tengok cerita tu, aku demam weh. Demam 2 hari sebab seram sangat cerita tu. So itulah dia sedikit sebanyak cerita tentang Gonjiam Haunted Asylum ataupun hospital sakit jiwa dekat Gonjiam dekat Korea Selatan ni. Korang rasa macam mana?
Seram tak? Macam tu. So kalau korang rasa seram atau korang nak lagi konten yang macam ni, korang boleh komen dekat bawah. Aku boleh buat untuk korang. Minta maaf kalau konten kali ni membosankan. Aku harap konten kali ni menghiburkan korang. Minta maaf kalau aku dah terkasar bahasa. Semoga kita berjumpa lagi. Bye bye.